15 tahun dulu mertua nak rogo menantu. Apa gerak menandang? Bolehkah menantu tidak taat pada mertua? Allahu Rabbi, pelik-pelik. Tapi iyalah, manusia ni tak lari pada salah. Mudah-mudahan semua jadi baik belaka. Kita jahat belaka dulu. Siapa dulu daripada cek baik? Ada tak? Dia bangun. Ceng, bangun. Apa? Daripada beranak baik. Aku tang muka lopong tak muka ni. Mana jahat orang ni dia ada salah belaka. Ada orang yang dalam ni ada orang yang pernah berzina. Ada pernah minum arak dah, ada pernah isap dadah, ada pernah lampi kuda, pi babi, ada pernah tipu duit orang, ada pernah curi motor. Tak, ingat Allah beri alternatif, keampunan Allah sangat luas. Taubat kepada Allah, jadi kekasih Allah. Nampak? Asal kira masa dulu serah pada Allah. Kita kena berat harapan Allah ampunkan kita. Baik, dia tanya dah dulu pernah nak rogo dia, ni dia wajib taat dak tok tua tu. Tok tua pun ganah ni. Nak rogo natu. Jenis gini kalau makan telur dengan kulit-kulit bucah. Dengan kulit telur. Jawabnya, kalau dak rogo nak tak dak nak rogo menatu pun mertua dak wajib taat. Dengar baik. Dak wajib taat mertua. Dah benda wajib hormat. Dak lewat lebih kurang. Dak lewat biadab, dak boleh kurang ajar, dak boleh suara tinggi, dak boleh ngasar. Faham? Bukan taat ibu bapa sahaja. Mertua dak. Nampak? Mertua kata mari duduk sini ya. Dak wajib taat. Mertua wajib hormat sama dengan orang-orang lain. Seperti mak saudara, dak wajib taat, wajib hormat. Dak nanti gogo.